Satu, dua, tiga. We listen and we don't judge. Dilan. Ya? Sebenarnya selama ni kan aku minta Panadol dekat kau kan. Bukan sebab aku tak ada duit. Sebab aku nak jimat duit. Apa? We listen and we don't judge. Dengar ke tak kau? Dengar tadi. Alah. Ulang balik. Tak ada ulangan Mika pula. Okay. Dylan. Sebenarnya kan, kalau aku naik kereta kau tu kan, bukan sebab kereta aku rosak ataupun sebab longkai, tapi aku nak jimat minyak kau. I mean nak jimatkan minyak kereta aku. Nak bazirkan minyak kau. We listen and we don't judge. Okay. Dilan pula. Mika. Ha. Sebenarnya pergi kedai baju nak jumpa Mika, sebenarnya bukan nak jumpa Mika je. Sebenarnya nak baju free. Listen and we don't judge. Okay. Okay, Dilan. Sebenarnya aku bukan nak kau sebagai adik angkat pun. Terpaksa je sebenarnya. We listen and we don't judge. Okay, Dylan. Sebenarnya kan, aku kawan dengan kau. Bukan sebab aku nak, tapi sebab Aina kawan dengan kau. So aku terpaksa kawan dengan kau. We listen and we don't judge. Kak Aina. Sebenarnya yang Dylan bagi Panadol tu bukan ikhlas pun. Tapi tunggu Kak Aina belanja Dylan something macam. Okay. We listen and we don't judge. Dylan. Sebenarnya masa Dylan call Kak Aina tu, bukan sebenarnya tak nak angkat ke apa. Malas. We listen and we don't judge. Hello, Aina. Kalau kau nak tahu kan, sebenarnya kan, aku pernah shipkan kau dengan Juna. We listen and we don't judge. Aina. Sebenarnya kawan yang Kak Aina ni sebab nak modal jual gambar kat rumah je. Okay. We listen and we don't judge. Mika. Selama ni kau fashion kau kan? Tak lawa pun, tapi aku cakap je lawa. Listen and we don't judge. Kau kan rapat dengan Aira kan? Aku shipkan kau dengan Aira. We listen and we don't judge. Mika, kau kawan dengan Rit tu sebenarnya seorang nak shipkan kau dengan Rit. Sesuai. Oh, Dua okay. pendul. We listen and we don't judge. Sebenarnya kau tak ada awet. Kau single lama ni bukan sebab kau tak boleh ada awet. Sebab tak ada orang kat kau. We listen and we don't judge. Sebenarnya kan Dylan, kau punya weapon kat belakang kau tu kan buruk sebenarnya. Tak kena langsung dengan kau. We listen and we don't. Aina. Apa? Tak penat ke? Tak ada kening. Buruk tu. We listen and we don't judge. Dilan. Tak ada kencing pada orang nak, Dilan. We listen and we don't judge. Dylan ada kening. Bila nak berpunya Dylan, macam tak ada je. We listen and we don't judge.
Aina. Bapak random siap. Semua orang nak bakar each other ni. Kenapa? Dah lah bagi harapan palsu. Kat orang lain ke tak kesan ke kat orang lain? Ha. Siapa, aku ke Mika? Aina. Kau lah. Aku pula kena Siapa lagi yang bagi harapan palsu? Aku siapa? Aku mana pernah bagi harapan palsu? Candle pun ada banyak. Mika tak bagi kat Aina. Bagus sekali. Bagi aku sekali lah. Aku duduk lah. Bagi. Silakan. We listen and we don't judge. Dilan. Mesti Mia break contact dengan kau sebab kau terlalu merah untuk dia kan?